Asas lompatan. Sudut terbaik. Untuk melakukan lompatan yang baik, kita perlu berlari laju dan melonjak dengan daya yang besar. Mari perhatikan dua orang murid membuat lompatan. Mereka melakukan aksi berlari, melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Namun begitu, mengapakah hasil lompatan mereka berbeza? Perhatikan sekali lagi. Berdasarkan contoh tadi, apakah perkaitan antara sudut lonjakan dengan jarak lompatan? Ya, semakin besar sudut lonjakan, semakin jauh jarak lompatan. Apakah yang akan berlaku sekiranya kamu membuat lompatan melebihi sudut 45 darjah?